Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sepasang suami isteri yang baru je melangsungkan perkahwinan dorang sedang menikmati masa honeymoon dorang di Bali. Memang happy gila dorang pada masa tu. Encik suami yang bernama Kang tak habis-habis tersenyum lebar. Akhirnya selepas 5 tahun berkapal, wanita idaman telah menjadi miliknya. Dorang ni dah lama kenal, masa dekat sekolah lagi. Go Yu Jong adalah seperti remaja yang lain, happy go lucky, sentiasa tersenyum dan suka buat lawak. Boleh dikatakan Go Yu Jong ni memang famous masa dekat sekolah. First time Kang jumpa dengan Go, terpukau habis guys. Memang bersemut, berkenalan punya berkenalan, last berkapal lah diorang. Dan sepanjang diorang berkapal tak pernah ada apa-apa isu. Setakat bergaduh mengajuk sikit-sikit tu biasalah. Dan diorang ni belum pernah ada lagi bergaduh besar. Dan akhirnya Kang telah melamar Go dan mereka berdua melangsungkan perkahwinan pada 11 Jun 2013. Masa pergi honeymoon tu memang happy gila lah. Semua manis-manis je. Tetapi semuanya berubah pada hari akhir honeymoon diorang. Apa yang berlaku adalah diorang ni nak berangkat balik ke Korea pada masa tu. Elok je time nak boarding kapal terbang, tiba-tiba je si Go ni cakap dia terlupa nak beli souvenir. Sudah, dah nak naik kapal terbang kot masa tu. So marahlah si Kang ni. Kita tunggu flight dah berjam-jam dah. Time nak naik flight baru nak tergigi nak pergi beli. Kau dah kenapa kan? Tetapi si Go ni berkeras juga. Dia cakap sekejap je, sempat lagi dia nak kejar flight. Walaupun ditentang oleh Kang, tetapi si Go ni selamba je belah. Dia suruh Kang pula pergi ke kaunter dan suruh flight tu tunggu Go ni balik. Apa ke benda tu? Abah beliau, kau ingat kau nak raja ke apa? Kang pun memang panas lah. Dah tak ada common sense, dah kenapa kan? So dia bertindak untuk pergi boarding seorang-seorang je. Dia nak meninggalkan wife kesayangannya. Kalau nak ikutkan, boleh je boarding seorang-seorang kan? Tetapi disebabkan regulation pada masa tu, Kang tak dibenarkan masuk pesawat tanpa pasangan dia. Pula dah. Penyudahannya, Kang terpaksa mencari isterinya di kedai souvenir. Masa dia jumpa tu, Go ni masih lagi pilih-pilih barang tau. Jenuh lah Kang pujuk isteri dia untuk belah. Tetapi isteri dia masih berkeras nak habiskan shopping. Dah bergaduh kat situ, siap menjerit-jerit. Penyudahannya dorang tertinggal flight. Dah satu hal pula nak beli flight lain. Apa ke benda tu macam ni? Macam tak ada common sense langsung. Kalau Abang Boy lah berada dekat situasi Kang pada masa tu, memang Abang Boy beli tiket seorang je. Pergi mampus lah apa gila macam ni. Red flag gila tu. Tetapi Kang ni baik. Dia tak buat macam tu. Mungkinlah sebab sayang sangat kot. Diorang masih lagi bersama walaupun selepas insiden tu. Start daripada tu, barulah si Go ni keluar tanduk dia. Kalau sebelum ni kemainlah punya suci, sweet segala bagai. Tetapi lepas kahwin, memang kau si Kang ni kena bambu hari-hari. Ada je benda tak kena. Lagi satu yang memburukkan situasi diorang adalah diorang ni berkahwin semasa masih lagi menjadi penuntut universiti. Tengah buat master pada masa tu. So memang kerja part time lah. Basically, kewangan diorang memang barai gila. Cukup-cukup makan je setiap bulan. Elok pula tengah struggle tu, si Go ni boleh mengandung pula dengan anak pertama diorang. Menurut jiran tetangga, boleh dikatakan hari-hari ada pertandingan siapa jerit paling kuat daripada rumah pasangan ni. Hari-hari bergaduh lah. Sampaikah pernah sekali jiran nampak Go ni memukul Kang dengan batang penyapu guys. Kang ingatkan semua ni terjadi disebabkan isterinya stres sebab mengandung. So dia bersabarlah lagi. Dia masih lagi bertenang tau melayan kerenah isterinya yang tak masuk akal tu. Tetapi selepas kelahiran pun, keadaan jadi lagi teruk. Go dikatakan pernah menghunus sebilah pisau disebabkan dia jealous Kang ni bersama dengan kawan sekerja dia. Last disebabkan dah tak tahan sangat, Kang menceraikan Go pada tahun 2016. Kalau dekat Korea kan, hak penjagaan orang lain sikit daripada kita tau. Kalau anak lelaki, hak penjagaan akan diserahkan kepada si ayah. Kalau anak perempuan pula, kepada si isteri lah. Tetapi disebabkan Kang ni, kewangan ni pun tak kukuh, hak penjagaan terpaksa diserahkan kepada Go. Cuma masalahnya dekat sini adalah Go tak bagi langsung peluang Kang untuk berjumpa dengan anak dia. Masa bercerai tu, mahkamah dah tetapkan yang Kang ni boleh berjumpa dengan anak dia sebulan sekali. Tetapi setiap kali Kang ni datang, ada je alasan Go. Even kalau berdiri dekat depan rumah pun, Go tak nak buka pintu guys. Bergaduh macam mana pun dia tak nak buka. Basically selama 2 tahun Kang langsung tak pernah jumpa anak dia sendiri. Last Kang terpaksa meminta bantuan mahkamah dan mendakwa Go menghalang dia untuk bertemu dengan anak dia. Tahu apa Go ni buat? Dia tak datang pun guys. Dia tak datang mahkamah pun selama badak dia je. Disebabkan ini, Go telah disaman dan diperintahkan oleh mahkamah untuk membenarkan Kang melawat anaknya sebulan
sebulan 2 kali. Kalau tak, masuk ke dalam. Pada masa ni Kang mendapat berita yang Go ni dah pun berkahwin dengan lelaki, duda anak 1. Lagilah dia risau. Dia masih lagi trauma masa dia menjadi suami Go. So ada kemungkinan Go akan bertindak ganas dekat anak dia dan juga anak tiri dia. Tetapi tak ada siapa sangka perintah mahkamah ni membuatkan Go ni bertindak di luar akal manusia. Pada dia, perintah mahkamah ni tak boleh diterima langsung, tak adil pada dia. Dalam masa 2 minggu selepas tu, Go mula mencari benda-benda yang bukan-bukan kat internet. Sekarang abang boleh cerita. Beberapa hari sebelum masa untuk Kang bertemu dengan anak dia, Go ni call Kang dan suggest untuk mereka ni keluar pergi bercuti. Hanya mereka bertiga je. Go suggest untuk mereka ni menyewa satu rumah homestay di pinggir bandar Jeju Island. Dia akan settlekan semuanya. Memang excited lah si Kang ni. Dalam hati dia dah berbunga-bunga dah. Akhirnya selepas 2 tahun menunggu, dia dapat bertemu dengan anak dia. Dan ada juga kemungkinan yang Kang dan Go ni akan bersama kembali. So tak cakap banyak, dia setuju je dengan cadangan janda dia. Pada 25 Mei 2019, Kang pick up bekas isteri dia dan juga anak dia dan drive ke sebuah rumah apartmen homestay di Jecheon-u, pinggir bandar Jeju. Homestay ni Go sendiri yang book. Itinerary semua Go dah plan. Basically si Kang ni datang bawa telur masin je. Memang happy lah si Kang bertemu dengan anak dia, yang pada masa tu dah berumur 5 tahun dah. Punyalah rindu nak mati. Diorang bermain-main dekat luar rumah. Go melihat keadaan tu, dia membiarkan diorang berdua main. Go cakap dia nak masakkan kari favourite Kang. So memang berbunga-bunga lah hati Kang. Walaupun ex dia gila, dia sebenarnya masih sayangkan Go. Kalau tak gila, tak adanya dia nak bercerai. So memang happy lah hati si Kang ni. Berkali-kali jugalah dia datang jenguk Go yang tengah masak dekat dapur. Dah siap ke? Sambil senyum-senyum gatal. Dipendekkan cerita, Go telah memasukkan sejenis ubat tidur kat dalam kari tu. Ada sebab sebenarnya si Go ni masak kari. Rasa pedas dan aroma kari tu dapat menyembunyikan rasa pahit. Bila makanan dah terhidang, memang Kang ni tak tunggu lama lah. Dia makan sambil mulutnya tersenyum lebar. Sedap katanya. Lepas tu Kang tanya, tak nak makan sekali ke? Go terus menolak. Dia cakap dia kenyang lagi dan dia masak ni khas untuk bekas suami dia. Tak berapa lama selepas tu, si Kang ni tiba-tiba rasa mengantuk teramat sangat. Memang tak boleh nak handle dia punya mengantuk tu. Last-last si Kang ni terbaring dekat atas sofa. Time ni lah si Go ni bertindak. Dia mengambil sebilah pisau dan terus menikam bekas suaminya tanpa belas kasihan. Terkejutlah si Kang ni, dah kenapa kan? Walaupun masih dalam pengaruh ubat, dia cuba juga merangkak ke pintu depan untuk melarikan diri. Tetapi tak boleh buat apa guys. Dia tak pergi jauh pun. Go telah menikam Kang sebanyak 2 kali di bahagian belakang. Disebabkan kehilangan banyak cecair merah, Kang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang tak boleh brainnya adalah semua ni berlaku di depan anaknya sendiri. Bayangkan weh, usia anak tu berumur 5 tahun. Melihat semua benda ni di depan mata, menangis-nangis dia. Tapi si Go ni tak peduli. Dia macam dirasuk hantu pada masa tu. Hoi gila weh, besi trauma budak tu sampai ketua. Tetapi semuanya belum habis lagi geng. Esok paginya Go telah menghantar anaknya ke rumah suami barunya. Selepas tu dia kembali ke rumah homestay tu. Sebenarnya si Go ni dah prepare daripada awal dah. Barang-barang semua dia dah bawa daripada rumah dah. Dia dah siap beli. Semua ni hanyalah untuk plan fasa kedua, iaitu melupuskan bahan bukti. Antara barang-barang yang dibawa adalah segala-gala macam alat lah untuk menceraikan anggota tubuh. Semua ni telah dibeli daripada supermarket 4 hari sebelum diorang ni bertolak untuk pergi bercuti. Pada lebih kurang pukul 12 tengah hari 26 Mei, Go memulakan tugasnya untuk menceraikan bahagian mangsa. Dia memang buat kerja teliti gila guys. Proses tu mengambil masa selama 23 jam. Sampai tinggal tulang je. Semua sisa-sisa tu telah diletakkan ke dalam beberapa beg luggage. Dan dia terus pergi ke tapak pembuangan sampah berhampiran. Satu rakaman CCTV telah berjaya merakam Go ni membuat 4 luggage di tapak pembuangan sampah tu. Satu lagi rakaman CCTV telah berjaya dirakam di sebuah supermarket di mana Go sedang cuba untuk memulangkan beberapa item yang dibelinya. Dekat dalam rakaman tu, Go ni bertenang je guys. Tak ada langsung rasa takut-takut ke apa ke. Chill je. Macam benda ni dah berapa kali dia buat. Macam dia dah berapa kali bunuh orang. Pada hari esoknya pula, iaitu pada 28 Mei, pada pukul 8.30 malam, Go menaiki feri ke Wando Island. Satu rakaman CCTV telah merakam Go ni membuang beg plastik sampah berwarna hitam yang dipercayai adalah sisa-sisa mangsa. Pada tepat pukul 11 malam, dia sampai di Wando Island dan dia terus pergi ke rumah bapak dia di Kinpo, daerah Gyeonggi. Jarak dia bukan dekat weh, 357 km. Dia sampai kat rumah bapak dia pun pada lebih kurang pukul 3.30 pagi. Ingat dah settle lah. Dah cukup dah perbuatan keji si Go ni.
Sebenarnya tak habis lagi guys. Pada lebih kurang pukul 4 pagi, dia memulakan balik menceraikan sisa-sisa yang tertinggal. Bila semuanya dah settle, dia terus pack dekat dalam beg sampah dan buang dekat tong sampah macam tu je guys. Macam tak ada apa-apa je. Dia tinggal kat rumah bapak dia selama beberapa hari. Dan pada 31 Mei, dia bergerak balik ke rumahnya di Jeju Island. Go ingat plan dia dah berjaya dah. Dia dah berjaya melepaskan diri. Dah tak ada orang dah yang akan ganggu hidup dia dan anak dia. Dia yakin yang polis takkan trace kehilangan suaminya. Yelah, dah hancur sampai tak ada sisa kot. Tetapi Go ni tak bijak. Pada hari esoknya, polis terus menyebut rumah Go dan terus menahannya atas dakwaan membunuh. Semua ni disebabkan laporan yang telah dibuatkan oleh adik kepada Kang sendiri. Adik Kang ni memang dah berbau ikan dah. Bila Kang ni cakap bekas isterinya tiba-tiba ajak dia bercuti. Go ni memang dikenali sebagai seorang perempuan yang panas baran. Bayangkanlah 2 tahun Go tak bagi Kang untuk bertemu dengan anak dia sendiri. Tiba-tiba je nak ajak bercuti. Kan bau ikan tu. Dia cakap lah kat Kang, jangan percaya sangat ex-wife kau ni. Dia bukannya betul sangat. So memandangkan si Kang ni nak berjumpa dengan anaknya untuk kali pertama dalam masa 2 tahun, Kang buat tak reti je amaran tu. Nak menambahkan lagi berbau ikan tu, selepas bercuti, Kang langsung tak dapat dihubungi. Telefon telah dimatikan. Disebabkan risau apa-apa terjadi kepada abangnya, dia terus membuat laporan polis. Polis ada jugalah kontak si Go ni. Tetapi Go cakap yang Kang telah cuba untuk menyerang Go. Dan dia telah berjaya melarikan diri bersama anak dia. Selepas daripada ni, dia tak tahu Kang pergi mana dah. Memandangkan polis pun tak ada bukti kukuh untuk tuduh si Go ni, siasatan tak berjalan. Disebabkan fed up, adik Kang telah berjaya mendapatkan rakaman CCTV dekat rumah homestay dan menyerahkan benda tu kepada polis. Dekat dalam rakaman tu, polis nampak yang 3 anak beranak ni masuk ke rumah. Tetapi langsung tak nampak si Kang ni keluar masa check out. Yang keluar adalah Go dengan anak dia je. Nak lagi merisaukan, isyarat phone Kang telah dapat dikesan jauh daripada homestay tu. So ada kemungkinan ada pihak lain yang mengambil phone Kang tu, ataupun Kang sendiri berada dekat area tu tanpa dikesan oleh CCTV homestay. Lagi satu red flag adalah kereta yang dipandu Kang dekat rumah tu je tau. Kereta tu tak bergerak selama 3 hari. Benda ni dah jadi lain dah. Daripada siasatan orang hilang, sekarang ni polis yakin benda ni ada unsur jenayah. Polis terus pergi ke rumah homestay. Mula-mula dia sampai tu macam tak ada apa-apa je. Tetapi mereka menggunakan cecair luminol. Memang bersepah lah kesan cecair merah dekat dalam rumah tu. Cecair merah dapat dikesan dekat dapur, dekat ruang tamu dan juga dekat bilik air. Dan lagi satu yang pelik, masa polis sampai tu memang kuat bau peluntur. Semasa dalam soal siasat, Go tak berdolak dalih. Dia terus mengaku je. Cuma ada plot twist sikit. Alasan dia adalah dia cuba untuk mempertahankan dirinya disebabkan Kang ni cuba untuk bercucuk tanam. Dan disebabkan panik, dia takut nak masuk penjara. Dia terpaksa melepaskan mangsa dengan cara macam tu. Dia langsung tak berniat pun nak menamatkan nyawa bekas suaminya. Katanya lah. Ingat polis nak percaya ke? Semua bukti yang polis jumpa ni menceritakan benda lain pula. Polis jumpa satu towel yang mempunyai kesan cecair merah dekat dalam kereta Go. Bila forensik test, terdapat kesan ubat tidur dekat dalam cecair merah tu. So sekarang ni siasatan polis hanya fokus untuk menemukan sisa bangsa yang telah dibuang. Tetapi jenuh polis cuba jejak langkah Go. Tak ada satu pun yang dapat dikesan. Kes ni telah diklasifikasikan sebagai murder without a body. Kes pembunuhan tanpa jenazah. Kes macam ni adalah pertama kali berlaku dekat Korea Selatan yang berjaya masuk perbicaraan. So memang dapat tumpuan media lah. Daripada kes terpencil, sekarang ni mendapat liputan satu Korea Selatan. Selalunya kes-kes macam ni akan digugurkan disebabkan kurang bahan bukti. Tak masuk mahkamah pun. Tetapi dalam kes ni ada plot twist guys. Sebenarnya 3 bulan sebelum tragedi pembunuhan Kang, Go telah dijadikan suspek untuk pembunuhan anak kepada suami keduanya. Pelik kan? Pada masa tu diorang tinggal di Jeju Island bersama suami barunya bernama Hong Tae-yi. Pada 1 pagi, Hong terjumpa anaknya tak lagi bernyawa dan penyebab kematian adalah lemas. Mula-mula tu polis suspek Hong. Sebab masa polis soal siasat, Hong cakap dia tengah tidur. Bangun-bangunnya dia terjumpa anaknya tak lagi bernyawa. Dia telah dilepaskan disebabkan tak cukup bahan bukti. Tetapi dia masih lagi dalam senarai suspek. Selepas mengetahui yang Go adalah tertuduh dalam kes pembunuhan bekas suaminya, Hong terus buat report kepada polis. Tapi biasalah geng, kes-kes yang tak viral ni memang polis buat kerja acuh tak acuh je lah. Pada masa perbicaraan pembunuhan Kang, barulah siasatan terus telah dibuat. Tapi itu pun tak boleh nak buat apa juga. Jenazah telah pun selamat dikebumikan dengan cara pembakaran. Tak ada apa bukti yang tinggal. Laporan forensik mula-mula pun tak menyatakan punca kematian sebenar. Dia tulis meninggal sebab lemas. Itu sahaja. Sebelum bermulanya perbicaraan, mahkamah mengarahkan supaya Go ni menjalani ujian psikiatris untuk menentukan tahap kesihatan mental dia. Doktor tu cakap Go ni bukan seorang psikopat tau. Dia bukan tak ada perasaan empati langsung. Cuma perasaan dia terlebih over kalau benda tu berkaitan dengan suami pertama dia. Doktor klasifikasikan Go ni sebagai seorang yang mempunyai borderline personality disorder. Dia boleh jadi sweet-sweet,
Tetapi dengan sekelip mata je dia akan berubah menjadi mak lampir. Masa perbicaraan, semua bukti mengarahkan kepada Go ni dah merancang pembunuhan ni daripada awal. Ingat tak Abang Boy cakap pasal CCTV tu semua? 4 hari sebelum pembunuhan, dia pergi beli semua barang supply. Lepas pembunuhan pula, nampak dia pergi buang beg lagi dekat tempat pembuangan sampah. Lepas tu satu lagi CCTV dekat atas ferry. So penyudahnya pada 20 Februari 2020, Go Yu Jeong telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan, termasuklah membunuh Kang dengan niat, menyembunyikan sisa mangsa dan juga menceraikan anggota tubuh mangsa. Dia telah dihukum penjara sepanjang hayat. Kes yang berkaitan dengan anak tirinya pula, kes tu telah digugurkan disebabkan tak cukup bahan bukti. Tetapi benda tu tak habis kat situ tau. Pendakwa raya tak puas hati. Dia orang menegaskannya hukuman penjara terlalu ringan kalau dibandingkan dengan apa yang Go ni dah buat. Dia menggesa mahkamah untuk hukuman mati dijatuhkan. Perbicaraan kedua berlangsung pada 17 Jun 2020. Walaupun dengan rayuan pendakwa raya, mahkamah masih lagi mempertahankan hukuman pertamanya, iaitu mengekalkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa diperol. Sampai ke hari ni tau, penduduk di Jeju Island masih lagi bergosip pasal benda ni. Persoalan yang paling ketara adalah di manakah sisa mangsa. Memang betul-betul hilang macam tu je guys. Macam kena kidnap bunian. Jenuh polis cek dekat 100 tempat. Satu butir apa pun tak jumpa. Gila weh orang macam ni. Macam Abang Boy cakap lah, tengah elok-elok bersembang, bergelak jenaka, tiba-tiba je sekelip mata dia boleh berubah menjadi raksasa. Menurut suami kedua Go, dia pernah diugut dengan pisau tau disebabkan tak setuju dengan pendapat dia. Dan bila anak tiri Go ni nakal, Go pernah cakap dia akan menamatkan nyawa budak tu kalau budak tu degil dan tak mendengar kata. Kalau Abang Boy lah, kalau daripada mula-mula dah tunjuk red flag macam tu, baik angkat kaki tu. Tetapi kadang-kadang tu manusia ni pandai sembunyikan tanduk dia. Masa bercinta kemailah bersemut, manis sweet-sweet je. Tetapi lepas kahwin, ambil kau, isteri kau jadi mak lampir pakai baju kelawar. Oi, seram guys. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.